Pemberian fasa kedua Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM 2.0 di Ampang hari ini membabitkan kira-kira 37,000 orang yang layak menerima bantuan itu setakat hari ini. Ketua UMNO bahagian Ampang, Datuk Ismail Kijo berkata, jumlah itu termasuk 2,859 orang penerima BRIM sehingga hari ini. Jumlah itu dijangka bertambah kerana penyerahan dibuat secara berperingkat mengikut jadual yang telah ditetapkan secara sistematik. Hari ini jumlah yang kita berikan kepada orang ramai ialah 2859 orang. Daripada 2859, 1,561 golongan muda yang mendapat RM250 dan 1,298 ialah mereka yang dapat RM500. Daripada peringkat awal dulu, fasa pertama dan juga fasa kedua dan serta fasa ketiga, total kita ialah 37,259. Itu di bawah Parlimen Ampang saja. Yang kami jangka daripada keseluruhan yang memohon, oleh kerana ramai di antara mereka adalah terdiri daripada kalangan orang-orang muda, dan saya yakin pada keseluruhannya sampai ke peringkat akhir nanti insya-Allah mencecah sehingga 50,000 penerima-penerima BRIM, termasuk orang muda dan juga orang yang berkeluarga. Ismail yang juga berpuas hati kerana kerjasama penyerahan hari ini dibuat melibatkan LHDN, ICU dan dibantu oleh jentera parti daripada wanita dan puteri UMNO. Sekian berita IMR.